Awak tahu tak ni suami saya? Kenapa awak still keluar dengan dia? Awak tahu kan dia suami saya? Kenapa awak still... Kau buat apa ni Yusri? Awak tahu tak dia suami saya? Kenapa awak still keluar dengan dia? Awak cakap orang tak kacau dia? Yusri, kau sini. Yusri, kenapa kau lari Yusri? Awak, kenapa awak kata suami saya? Kenapa? Awak saya mengandung, awak tahu tak? Saya mengandung awak. Kenapa awak macam ni? Tolong awak. Saya mengandung awak. Saya mengandung awak. Kenapa awak buat saya macam ni? Awak kata orang tak kacau dia. Awak dia nak ceraikan saya, awak tahu tak? Saya tengah mengandung. Kenapa awak buat macam ni? Kenapa? Ha? Awak tahu kan dia suami orang? Kenapa awak keluar dengan dia lagi? Bagi tahu kenapa awak? Hari-hari saya menderita, awak tahu tak? Awak bagi tahu saya kenapa? Kenapa awak buat macam ni? Dia cerita apa dekat awak? Ha? Awak tahu tak dia suami saya? Ya Allah ya Tuhan. Tengok. Ni, awak tahu kan? Awaklah perempuan kat TikTok tu kan? Kenapa awak kacau lagi suami saya? Ha? Kenapa awak kacau lagi suami saya? Suami yang dia. Kita tak pergi mahkamah, tak cerai lagi. Aku tengah mengandung. Awak tahu kan? Aku dah bagi tahu dia dekat chat. Yusri, aku dah tak malu. Aku tunjuk kan kat mahkamah. Tunjuk. Boleh cakap dengan aku. Kau backup perempuan tu Yusri? Ha? Bukan makeup jaga air muka orang. Air muka ni dah dia tahu. Dia tahu kau suami orang lah. Awak tahu kan dia suami orang? Kenapa awak nak stres? Kenapa? Tak, janganlah buat macam ni ke orang. Awak kata kesian kat saya mengandung. Orang tengah mengandung, kau kena balik. Sana. Kau macam mana? Kau Tak buat kecoh depan orang. Nanti kena report polis. Ya, sana.